Terima kasih kepada peniaga yang datang dekat Melaka, sebab ada tanda harga semua untuk mudah pengguna nak membeli. Lagi satu, jangan lupa TIS kena ada tanda harga tau. Itu penting. Ya. Ya okey lah. Ada tanda harga dah boleh balik ni. Next time lah kan. Harga okey. Baik. Cantik. Mantap. Cuma kalau boleh adalah satu yang besar sikit kat depan ke apa kan. Supaya orang nampak kan. Nanti kan orang bila orang lalu, harga tu dia baring. Nanti kan orang ingat macam tak ada harga. Lepas tu perfume tu berapa ringgit? Mana harga dia? Dengan pantas dia tulis harga dia. Satu 15. 15, dua-dua. Apa-apa item pun. Ya. Bercampur. Pari-pari burger pun sama. Peri-peri. Peri-peri. Pari-pari lagi dia sebab. Betul juga Abang ni lucu tau. Pakai lift Abang tak nak buat macam ni bang. Dekat set ni letak harga dia ke? Melaka ni dia lain sikit. Dia kena tanda harga dia memang dia orang sangat ni lah. Particular lah. Usahakan Kalau tak hari ni, kena hari ni jugalah. Macam ni lah bagus. Sebesar-besar tidak dia letaknya. Pakai marker ni biasanya boleh ubah-ubah. Sekarang saya datang 20. Nanti petang saya datang, lain pula harga. Tak ada Salah. Oh, masih semua. Salam. Tengok selalu orang jual laksa ikan sekor kan. Tak pernah pula orang jual laksa ikan jantan. Ada? Ya. Okey. Yang ni kan? Ya. Saya buat satu je lah. Tapi tampal dekat depan. Boleh. Kadang-kadang kan ada kedai yang dah faham dah macam mana cara nak berniaga. Kadang-kadang ada yang mungkin masih lagi learner di ulit mimpi. Yang tu minyak tin ke, minyak botol ke, minyak ni. Tuang kat sikit, minyak tong. Tengok. Okey, bagus lah. Baik. Pakai minyak tong belagak. Allah. Yang lain punyalah cantik. Harga kotak yang potong semalam ke apa ni? Bang, nanti tambah besar sikit boleh tak bang? Kau punya halus, sehalus-halus tidak bang? Kita expect yang datang ni orang muda bang. Kau jangan, orang tua pun minum kopi tau. Yalah abang budak nama orang. Ni saya sudah ajar. Ni kedai dia bang. Oh, kedai dia. Saya sebelah. Kiranya. Oh, okey. Besar kan Ni besar. Okey. Oh, ada ni. Bang, kau kalau perempuan ni lembut cakap tadi ya. Tak ada, sama je. Ni okey. Okey. Bisa punya kedai ni. Cakap je tak okey. Dia bang. Saya ni cakap je. Ni okey lah. Tak nak cakap banyak lah. Okey kak, macam mana okey? Bagus. Okey, alhamdulillah. Tadi Saya pun okey dengan macam ni maintain Jangan dia hilang-hilang tau. Semua tu lah. Jangan hilangkan tau. Maintain macam ni je. Kalau pujuk adik tak jangan nangis. Okey, saya nak tengok harga untuk daging goreng kunyit dengan ayam goreng kunyit. Harga bu. Tak ada harga ni bu. Dah. Tak ada dah. Lepas tu tanggal. Tengok ni. Tetangga Ni. Nasi dia RM10 dengan RM16. Kita asyik berani. Yalah. Ayam goreng kunyit. Bawa tanggal. Tanggal lah. Kita ada pakai ni. Macam lauk-lauk ni kalau nak add on pun kena Ada juga tak pun ada jual by ala carte juga lah. Boleh. Tapi harga ni kat mana? Tak ada. Tapi kita memang tahu harga je lah. Tapi kita tak Puan buka kedai daripada pukul apa? 10. 10 pagi. Sekarang pukul apa? Kita tak bagi orang lauk sangat. Macam kalau orang nak, baru kita bagi je. Yang kalau orang nak tu lah kena ada tu. Kak. Jangan tengok saya. Masuklah. Kak, akak nama apa? Sab. Ha. Dia 3 kali panggil ni. Sabrina macam tu. Ha. Oh, lain macam